Assalamualaikum. Hari ni Cikgu jom mai dekat Queen's Park, dekat dengan Queen's Bay ya, Penang. Durian balik pulau. Durian balik pulau ada jual di sini. Ni sekilo RM35, 25, sekilo 22. Okey, lah ni aku bersama owner dia, Diva Bibi. Dulu kita bukan Diva Bibi. Dulu lain, lah ni Diva Bibi. Okey, ni derian ni nama dia derian Cikgu Jo. Aku bagi nama derian dia derian Cikgu Jo. Kan? Dia duduk di sana, dia makan derian sana kan. Yang ni aku nak pergi derian sini kat dia pula. Kau tengok derian sini macam mana? Tak Bob, aku nak tanya hang ni. Ni derian apa? Sekilo RM35 ni. Kita ada kumpung. Kumpung? Kita ada siahong. Siahong? Kita ada D14. Kita ada lak kongsi. Kita ada kucing tidur. Ada buah nama cucun ada. Nama cucun. Cuncun. Ni dekat RM25 ni. 25 lagi buah tu juga tapi grade C. Grade C. Ni 22 grade dia lah. Yang kampung. Ni buah kampung 22. Okey, lah ni memang musim durian original. Lah ni musim durian balik pulau original memang. Original memang musim durian balik pulau lah ni. Tu, tengok buah dia tu isi tu. Yang ni nama dia D14. Rasa dia macam Skaya. D14 rasa macam Skaya. Macam Skaya. Okey, sekejap kita try makan kan. Aku bukan kaki durian. Dan tapi aku nak kena bagi juga. Lepas tu aku nak buat comparison antara durian montong dengan D14. Okey, kita tengok tak. Okey, hari ni Cikgu Jo nak makan durian D14. D14 balik pulau Okey, durian ni aku cakap sesuai terang aku tak reti makan durian saja. Aku memang pure orang kampung. So aku kena makan durian dengan pulut. Kalau aku makan saja aku tak boleh belah. Lagipun aku bukan hantu durian. Okey. Aku nak buat perbezaan perbandingan antara durian D14 ni dengan durian montong Thailand. Okey, beza dia makan rasa dulu. Okey. Peribadi jujur peribadi, memang durian Malaysia ni, durian balik pulau ni memang sedap Kalau montong Thailand dia sekilo 200 baht. 200 baht RM26. Kalau hampa beli buah 200 baht RM26 tu guarantee buat 7 belakang lembu Guarantee buat 7 belakang lembu atau 7 anjing Senang cakap sebab dia mangkak. Orang Thailand dia makan buah mangkak. So kalau kita nak makan buah sedap, kita main makan di sini Ada terapa api buat apa? Penang ada kan? Okey, mari kita try makan dengan pulut. Haram jadah babi. Memang sedap. Macam sedap. Aku memang bukan hantu durian. Aku memang tak suka durian. Tapi memang sedap. Orang Sungai Luang kata sedap nak mampu. Okey. Ni aku bersama owner dia. Apa boleh follow Facebook dia, Bob Diva Bibi. Dekat Facebook Bob Diva Bibi. Okey, dekat TikTok Diva Bibi. Bibi tu apa tahu ada datang apa? Mana ni nak nak Bibi tu Bob botak. Botak boroi. Botak boroi. Okey, sampai di sini saja. Cikgu Jo berada di Queen's Park. Dekat dengan Queen's Bay, Penang. Tempat Bob niaga hampa cari dalam peta lah, memang ada. Okey, sampai di sini saja. Tu Cikgu Jo. Dulu tempat kau menyakit kusta ni, Pulau Jerjak ni. Pulau Jerjak ni memang pulau orang sakit kusta. Lepas tu banduan yang kena banduan, betul. Ni dulu laut ni. Tempat aku dulu laut. Dia reclaim. Lepas tu lah ni kalau aku mau 40 pergi berenang Taubat ni Allah. Pergi berenang Bila ni dah tak boleh aku Okey, sampai di sini saja. Apa follow Diva Bibi dekat TikTok, Bob Diva Bibi dekat Facebook. Assalamualaikum.